Kem terjun negara menunggu sehingga ke hari terakhir pertandingan untuk mengesahkan semula status mereka sebagai kuasa besar Sukan C apabila menamatkan kempen 2025 di Thailand dengan 2 pingat emas dan 1 gangsa hari ini. Gandingan penerjun muda negara Yong Rui Ji, Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim tampil cemerlang tepat pada masanya apabila mempamerkan aksi kemas dan tenang untuk mengutip emas dalam acara 3 meter papan anja lelaki di Pusat Akuatik Universiti Assumption, Kampus Suvarna Bhumi di Samut Prakan. Pasangan Malaysia itu menampilkan aksi konsisten sepanjang 6 pusingan terjunan, mengumpul jumlah mata mengagumkan iaitu 359.85 untuk kekal selesa mendahului pesaing lain. Rui Ji yang ditemui selepas majlis penyampaian pingat berkata beliau lega dapat menebus kekecewaan selepas menamatkan saingan dengan pingat gangsa dalam acara 1 meter papan anja lelaki pada Rabu lepas. Selepas bermula hamba pada Sukan C 2025, Malaysia akhirnya meraih pingat emas pertama hasil persembahan cemerlang Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Raj dan Nurul Farisha Alia Effendi dalam acara 10 meter platform seirama wanita awal hari ini. Sukan C 2025 berlangsung dari 9 hingga 20 Disember di 2 wilayah iaitu Bangkok dan Chonburi.